Hello guys, welcome back to Trip Fast YouTube channel. Hari ni adalah hari ketiga berada di Korea musim autumn. Nak tahu hari ketiga kita pergi ke mana, kita makan dekat kedai VVIP yang mana, kita tengok show dekat mana, dan paling best, kita shopping dekat mana? Korang kena stay tune sampai habis, ok? Seawal 8.30 pagi waktu Korea, kita akan check out hotel dulu sebab malam ni kita akan check in di Hotel Gimpo supaya esoknya senang kita nak keluar berjalan berdekatan dengan Bandar Seoul. Boy, siap posing jadi driver bus lagi. Macam biasa guys, kita mulakan perjalanan kita dengan bacaan doa supaya diberkati dan insyaAllah selamat sampai. Tempat pertama yang kita lawati hari ini adalah Doraemon Museum Village. Macam biasalah guys, sampai-sampai je terus klien-klien kita tak sabar nak bergambar. Masa sampai tu juga ada seorang ke Korea tu suka sangat tengok klien cilik kita seorang ni. Katanya muka macam nak buah dia juga. Siap bagi gift lagi sebagai kenangan. Nak pergi ke museum ni kena naik tangga sikit guys. Tapi jangan risau, tangga dia taklah sebanyak mana pun. Dah pun sampai. Dekat sini kita beri masa secukupnya untuk bergambar dan juga buat video sebagai kenangan manis diorang. Di sini kita boleh lihat bangunan-bangunan lama dari tahun 40-an hinggalah ke 80-an. Ada rumah tradisional, kedai kopi retro, sekolah lama, semuanya penuh nostalgia. Dekat sini kita belajar bahawa kemajuan bukan bermaksud melupakan akar kita, tapi menghargai sejauh mana perjalanan kita telah tiba. Jom kita dengar sikit apa perasaan klien kita bila dah sampai tempat ni. Assalamualaikum, nama saya Wan, saya datang dengan pasangan saya. Sekarang kami ada di Seoul, Doraemon Museum Village. Okey, kat sini kami dapat melihat rumah-rumah, struktur rumah yang dah telah dibina waktu dulu lah, 9 berapa lah? 1992. Bukan 1992, itu tanya lain saya. So, setelah kami lihat, setelah kami teliti, rumah ini sangat cantik untuk didiami dan menjadi inspirasi lah untuk dibuat untuk dibina di KL. Amboi siap nak bina masa balik KL nanti ya. Apa-apa pun janji je orang happy berjalan bersama Trip Fast. Tempat seterusnya yang kita akan pergi adalah restoran halal yang famous kat Korea untuk makan tengah hari. Namanya adalah 8 Restaurant. Walaupun masing-masing dah lapar, tapi semua tetap excited dan happy. Maklumlah, berjalan dengan Trip Fast ni, kita akan bawa semua tempat best-best, makan dekat restoran halal yang sedap-sedap, supaya nak make sure semua klien-klien kita berpuas hati dengan servis kami. Untuk makan tengah hari, kita akan makan Korean bulgogi. Memang sedap guys. Dan restoran ini juga pernah dikunjungi oleh orang ternama dari Malaysia macam Siti Nurhaliza, Tun Dr. Mahathir dan ramai lagi. Selesai makan, kita singgah solat di Itaewon Mosque. Dibina pada tahun 1976, inilah masjid pertama dibina di Korea Selatan. Hingga kini menjadi pusat utama komuniti Muslim di Seoul. Lepas solat, kita sambung bergambar di hadapan masjid pula lah. Aktiviti seterusnya, kita akan menaiki bas EV atau electric vehicle untuk naik ke Namsan Tower. Tapi jangan risau guys, naik bas EV ni juga dah termasuk sekali dalam package Trip Fast. So, tak payahlah korang nak keluar duit ekstra untuk bayar bas EV ni. Just enjoy je sepanjang trip dengan kami. Siap bagi tahu 10/10 lagi punya enjoy jalan dengan kami. Semasa perjalanan, menaiki bukit boleh menikmati pemandangan yang indah dengan pokok-pokok yang cantik di kiri kanan. Dah pun sampai di Namsan Tower. Tapi masa nak naik ke puncak tu, kita kena mendaki sikit. Dan siap ada tips mendaki lagi untuk korang. Guys, kita kena mendaki ke belakang sebab kaki kita agak lenguh. So kita guna muscle betis dan juga buntut. Nampak? Lebih senang. Kan? Ya, benar. Tips dia bagi. Tips dia bagi. Cuba. Agak lenguh. Agak lenguh. Tukar. Okeylah. Inilah dia pemandangan bila dah sampai kat puncak Namsan Tower. Boleh lihat seluruh kota Seoul dari atas bukit ni. Dalam masa yang sama, siap boleh tengok martial arts performance lagi. Jom kita layan kejap.
보여준 사물놀이단과 무일 24기 단원들에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. Macam best kan. Lepas tu kita orang sambung bergambar lagi. Sambil tu jom kita interview sikit salah seorang klien kita. Hai, saya Aiman Haikal. Saya mengikut daripada Dreamfest. Sekarang kita orang dekat Namsan Tower. Lepas tu belakang dia ni ada Namsan Tower ni lah. Namsan Tower Dreamfest, menara telekomunikasi yang dibina oleh kalau dekat sini banyak pandangan cantik. Korang boleh tangkap gambar. Sana boleh. Belakang ni kalau nak lebih cantik, belakang ni nampak seluruh foto Korea. Titik. So korang kena datang Dreamfest. Dekat lereng Bukit Namsan tu pun kita singgah bergambar sebab pokok-pokok dekat situ Masya Allah cantik sangat. Korang tengok sendirilah gambar OOTD klien-klien kita. Semua dah macam influencer. Balik nanti boleh lah post dekat social media masing-masing. Selepas itu kita akan naik semula bas EV tadi dan turun ke bawah untuk pergi ke tempat seterusnya iaitu Nam Diamond Market. Dekat sini macam-macam barang dijual, antaranya macam pakaian, kasut, jaket, aksesoris dan macam-macam lagi lah guys. Dan semua klien-klien kita akan beri masa yang secukupnya untuk shopping dekat sini. Tak apa shopping lagi katanya diorang ni. Lepas tu kita teruskan perjalanan pergi sambung shopping pula dekat Myeongdong Shopping Street. Tapi masa on the way pergi ke sana tu, adalah dua orang klien kita ni tersesat pula. Salah masuk lorong katanya. Nasib baiklah ada tour leader kita pergi cari uncle dan auntie yang sesat tu. Setiba je di Myeongdong, tempat shopping paling famous kat Korea ni, kita akan brief dulu semua klien-klien kita nak jumpa semula dekat mana lepas habis shopping nanti. Sebab Myeongdong ni tempat shopping dia sangat besar, takut ada yang tersesat ataupun tak ingat jalan nak pulang. Maklumlah klien-klien kita ni kalau dah start shopping, susah nak pulang ke tengah jalan. Dekat sini guys, ada macam-macam kedai. Korang boleh tengok sendirilah. Ada kedai skincare, ada kedai souvenir, kedai baju, kedai kasut dan macam-macam lagi. Bukan kedai Korea je, kedai Arab pun ada kat sini. Salah satu dessert famous kat Myeongdong ni adalah aiskrim marshmallow ni guys. Serius, memang sedap gila guys. Kalau korang datang Korea dengan Trip Fest, korang wajib try aiskrim. Setelah cukup 2 jam setengah diberi masa untuk shopping dan pusing-pusing dekat Myeongdong ni, kita akan gerak semula pergi ke checkpoint yang telah diberitahu awal tadi untuk menaiki bas dan pulang ke hotel. Masa dalam perjalanan pulang, tour leader kita sempat ajak berselawat sekali. Semoga perjalanan kita ni mendapat keberkatan, insya-Allah. Macam guys, best kan hari ketiga di Korea bersama Trip Fest. Jangan lupa subscribe dan tulis di ruangan komen nak part 4 untuk tengok hari keempat kita buat apa dekat Korea guys. Okay, Trip Fest, mana-mana trip pun best.